dia boleh letakkan kaki dia di atas kaki mangsa. Okey, nampak? Tengok mana yang kecilnya berbeza dia bagus, mana kiri atau kanan. Salah. Okey, dengan cara dia akan memampas mangsa keluar ke kawasan yang selamat. Okey, dalam menuju ke sini. Okey, apa dia? Tekan kuat-kuat. 1, 2, 3. Nak kira sebanyak berapa kali? Sebanyak 30 kali. Oh, banyak. Kan? Sebanyak 30 kali. 1. Okey, sebanyak 30 kali tekanan. Kemudian kita kena bagi bantuan pernafasan dekat masa. Macam mana nak bagi? Dongakkan kepala, angkatkan dagu dia, kemudian picit hidung. Kenapa kena picit hidung masa? Supaya apabila kita bagi pernafasan dekat mulut, dia tak keluar melalui hidung. Kemudian kita bagi pembusan 2 kali. Saya bagi contoh sebanyak 5 kali di tengah ni. Okey, tengok di tengah ni. 1, 2, 5 kali. Jadi bagi depannya pegang bahu dia sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian kita masuk kaki kita di tengah-tengah angkat. Tengok kaki mana yang dominan. Kalau tidak kiri lah. Kalau kanan lah. Kalau saya kanan lah. Okey, tujuan kita masukkan kaki dia kenapa? Sebab masa 10 minit ni. Masukkan sebab bila kita dalam keadaan hand dia, kita akan lift dia, kemudian ada mula-mula dia, faham? Bila masa tengah rumah, kita dalam kuda-kuda, faham? Kita boleh jatuhkan masa, kita tak tangkap, kita teruskan dengan mula. Faham? Lepas tu kita masukkan kaki dia dengan berdua-dua bahu kita. Right? 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, tak keluar lepas sekarang tu. Kita tu datang merah. Okay, kemudian masukkan satu kaki, kemudian kita kena buat lift. Okay, dia buat macam ni, kita tengok. Kita nak kau ni, kumpul ini dekat sini. Dan satu lagi dengan kita buat macam ni. Kena tekan ni. So, kita tekan ke dalam dan ke atas. Keyword, upward. Banyak 5 kali. Okey, ini akan menghasilkan pressure untuk menolak benda asing tu ke luar. Faham? Kat mana ni? Tengok saya buat. Okey, masukkan satu kaki. Jangan satu tangan ni akan pergi di bawah setengah benda ni. Dan satu lagi tangan akan tender ke depan macam ni. Kemudian kita tekan ke dalam dan tarik ke atas. Ke dalam dan tarik ke atas sebanyak 5 kali. Faham? Kalau tak keluar juga, okey, pergi balik pada posisi back step. Tekan di belakang sebanyak 5 kali. 5 kali. Ini pegang balik bahu dia sebanyak berapa kali? Banyak berapa kali?